Fiona. Sambung tu. Terciptalah irama cinta ini. Hanyalah untukmu. Saya nak ucapkan juga terima kasih lah sebab datang kedai saya. Saya tak sangka pula. Tok, sedap tok punya ketam tu. Sedap, sangat sedap. Tok punya nasi lemak memang ada rasa. Saya kata terus terang, nasi lemak saya ni memang saya masak memang untuk pelanggan-pelanggan saya lah. Macam saya punya ketam pun memang saya buat memang special. Untuk saya? Untuk you. Saya masak pun tak boleh lebih pada timing dia lah. Tak boleh ngam-ngam macam pernah dengar. Ya betul. Macam kamu ajar je. Tapi yang penting korang kena datang sini. Kepada yang ada family, bawa anak bini datang ni. Baik. Nasi lemak lobster JB. Kita ada satu je tu. Satu je, tak datang rugi seumur hidup. Kata orang tu mati terbuka je mata. Betul, selagi orang kata apa tu ada sihat, ada rezeki lebih. Datang buat anak. Tak salah tu Tak salah sebab tak pun salah. Memang sedap sangat. Saya, you all tahu saya jarang-jarang buat review ni. Memang sedap sangat-sangat, puas hati, kenyang. Berbaloi, harga memang best. Marhain lah. Yang best. KL tak ada benda ni. Ada lah Tok, tapi rezeki mungkin orang suka KL makan kat ada? sini. Ada. Kat mana? Mungkin saya nak buka kat sana. Kalau you buka kat sana, saya members paling akan datang. Platinum. Betul. Abang Lobster, tahniah. Alhamdulillah. Memang apa yang diceritakan di sosial media tu memang betul-betul nyata, benda betul, memang sedap tak ingat dunia. Baiklah Tok. Okey Tok, saya pun nak ucap terima kasih. Cuma Tok, saya dengar Tok ada konsert kan? Konsert For You To See, babe. Selepas Reunion. 30 tahun dan selepas saya makan ketam, tiba-tiba saya teringin nak buat konsert 15 September ini di Idea Live Arena di Damansara. Okey, nanti dekat KFC saya boleh bagi kat mana nak beli tiket. Alright. Sebab tiket akan bermula jual pada 30 Jun. Dia akan datang di Idea Live Arena di Damansara. Mantap. Bawa balik 90s punya flavor, rapper-rappers balik, patah balik. Rapper semua ada lah Yes. So Tok, kita doakan konsert Tok penuh sampai tak muat. Untuk tiket saya ada seorang. Ada. Kamu atas stage. Atas yang sebelah. keluar pada bawah tu melompat. Kamu tolak dengan ketam. Ketam saya. And also semoga the best restoran memang berbaloi. Korang datang sini memang berbaloi guys. Memang makan family sampai perut dah tak boleh nak. Mak, sampai dah penuh. Tapi Tok tak ada perut dah, maintain biasa kita simpan belakang. Sebab depan orang nampak, belakang orang tak nampak. Berbaloi guys datang ni. Alhamdulillah. Tok, terima kasih banyak. Alhamdulillah. So guys, tolong check dah follow account saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow account Abang Lobster. Tolong share video ni dan ramai-ramai support concert reunion For You To See. Cara dia. Ya, macam mana? For You To See. For You To See. See ya. Peace yo Abang Lobster satu. Abang Lobster JB. Peace yo.